Okay, apa khabar korang semua? Nama saya Lau. Dan hari ni dekat belakang aku ni adalah satu Toyota Hiace Super High Roof. Dia adalah 2.8 dan untuk body ni dia lebih rare sikit pasal dia memang dalam jenis Hiace dia adalah model yang paling panjang dan paling tertinggi. Jom, mari aku bawa korang pergi tengok kelebihan untuk Toyota Hiace ni. Okay, body dia adalah LH123. Kalau dekat Malaysia memang tak pernah ada jenis body yang macam ni lah. So ini adalah paling special. Kebanyakan dekat Jepun diorang buat untuk camper van. Untuk camper van ni customer masa tahun 2000 lebih dia dah beli kat saya. Dia dah buat banyak upgrade, macam cushion dalam, depan belakang full set dia dah tukar, cushion yang baru. Lepas tu dia ada buat penambahan dengan dia punya tayar yang baru. Kat belakang ni dia dah tambahkan satu rack untuk generator. Bagi rack generator ni dia dah buat lock, so boleh lockkan generator kat sini. Dan dia juga pula dah tambahkan satu rack tambahan untuk dia boleh bawa motosikal. Okey, bagi rack ni dia dah buat penambahan pun lebih kurang dalam 5,000, bersih-bersih dengan bumper belakang. So ini adalah kos yang tambahan dia dah buat dekat camper van ni. Bagi kita masuk daripada belakang, peti ais ni dia dah convert 95 liter. So peti ais yang besar. So peti ais bukan peti ais rumah, ni peti ais untuk 12 watt, memang untuk camper van. Bila kita masuk, kita nampak satu sinki yang dekat tengah ni lah. Okey, ni adalah dapur, boleh masak dan boleh cuci tangan. Dengan penambahan aircon 12 watt ni, kereta ni dia telah tambah lithium battery. So bila dah upgrade lithium battery, aircon ni kita boleh guna 8 hingga 10 jam. Lithium battery untuk kereta ni adalah 400 mAh. So on, dia terus ada aircon. So untuk kereta ni tak payah start, dia terus ada aircon. Masuk ke dalam lagi, camper van ni dia dah pasang Max Air punya kipas. Okey, Max Air punya kipas kalau ikutkan dekat camper van industrial, motorhome van industrial, ini dah kira Mercedes. Okey, Max Air adalah kipas yang paling mahal dekat market sekarang. So satu kipas lebih kurang dalam 2,000 lebih. Okey, untuk aircon 3,000 lebih, untuk peti ais 1,000 lebih, untuk bateri lithium lebih kurang dalam 10,000. Okey, owner pun telah spend banyak juga, lebih kurang dalam 20 lebih hingga 30,000. So apa yang dia tambah adalah kebaikan dan lebih sesuai untuk kita dipakai dekat Malaysia. Camper van ni tengah ni kita boleh set up jadikan satu katil. Kalau kita tak jadi katil, dia boleh jadikan kerusi lah, mana memandang. Dekat atas sini adalah katil extension dia. Okey, katil atas boleh tidur satu dewasa, satu kanak-kanak. Bawah tu boleh tidur 2 dewasa tambah satu kanak-kanak. Yang total untuk camper van ni boleh tidur 4 orang. So ini adalah extension katil dia. So bila kita tolak base, dia akan jadikan katil dekat atas. Okey, dia ada 3 layer. Layer yang kat bawah, kedua dekat tengah sini, ketiga yang dekat atas. Dua-dua atas pun ada ventilation, ada tingkap juga, ada mosquito netting. So ada tambahan juga kabinet dekat sebelah tepi kanan ni dengan sebelah bawah. Okey, kalau korang suka camper van ni, tak suka sangat dengan saiz motorhome yang besar sangat, camper van ni sangat-sangat sesuai. Bagi 2 atau 4 orang memang sangat-sangat sesuai, senang di maintain. Dan untuk camper van ni senang kita menjaga. So kereta ni dia dah buat owner ni biasa dia pergi tepi-tepi pantai. So walaupun dia tak ada 4 wheel drive, tapi owner dia dah tambah air locker. Air locker maknanya kalau dekat belakang 2 tayar tu, dia bila dia dah sangkut satu tayar tak boleh gerak, dia akan lockkan dua-dua tayar. Okey, air locker system dia dah pasang dekat sini. Dia kompresor dengan air locker belakang. So ini sangat penting bila kita pakai camper van dan kita biasa pergi tempat-tempat yang senang, tanah dia lembut, senang kita akan sangkut dekat sana. So air locker tu sangat-sangat penting. Sama juga harga tambahan untuk air locker pun lebih kurang dalam 4,000, 3,000 lebih. Okey, last sekali dia ada tambah awning. Awning ni original semasa baru, I rasa awning ni sekurang-kurang 20 hingga 30,000. Okey, last sekali adalah harga dia. Okey, harga yang kita jual adalah 85,000. Untuk kalau korang berminat, kereta ni adalah Toyota Hiace 2.8 diesel dan automatic.